Sekarang kita nak spot bag influencer Malaysia which is very high demand, sangat highly requested, which is Adira Salahuddin. Okay? Yang kamu cakap ada kacukan Arab dan Thailand tu? Ya, betul. Bukan saya cakap, memang betul. Oh, macam saya lah. Saya berkarap. Cuba Mas tengok bag yang Cuma pertama. saya, abang saya kata jangan putih sangat sebab nanti cepat kotor. Itu abang saya cakap lah. So saya macam ambil benda tu sebagai betul juga. Cuba Mas tengok bag ni. Wow, was! Ini adalah Goya Anju size small. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye! Untuk beg senipis-nipis bawang ini, coated canvas, harga dia tak mahal sangat. Harga di dalam RM13,000 sahaja. Oh ya, Anju ni ramai gila orang suka. Ramai gila! Ramai gila-gila orang suka. Ramai gila! Rabi gila! Bos, jom tengok bag yang kedua. Daripada Adira Salahuddin. Oh, sekali lagi. Adira Salahuddin. Mahal jam dia? Oh, sorry. Kita tengok jam. Ini adalah Chanel Coco size large. Tak silap saya. Harga dia tak mahal sangat. Harga dia mungkin dalam RM33,500 sahaja. So, siapa-siapa yang nak lagi untuk Adira Salahuddin, boleh komen banyak-banyak kat bawah. Let's see kalau komen ni cecah banyak, kita akan buat review banyak lagi bag dia. So, maknanya kalau lagi banyak lagi bag dia kena beli lepas ni. Betul? Kita Dia tension, dia kena beli sebab nak spot. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.